5 kereta sedan yang korang nak beli, bulanan bawah 500, zero deposit. Yang ni boleh buat full loan lah, senang cakap. Okay, pinjaman penuh. So kalau korang nak tahu 5 kereta ni, stay dalam video. Sebelum tu follow saya dulu guys, share video saya ni, repost, komen kereta mana yang kau minat. First, 300 lebih je kau boleh dapat Saga Premium tahun 2020 ni. Yang ni full loan, kosong deposit, 300 lebih je. Second, Persona Lipas tahun 2021 Premium juga. Yang ini bulanan 400 lebih, tak sampai 500, zero deposit juga. Yang ini semua dalam the leather, kemas guys. Yang ketiga, Beza 1.0 tahun 2022. Yang ini bulanan dalam 420 saja, zero deposit, tak perlu penyamin pun boleh insyaAllah. Dalam pun cantik guys, ada Android player dah. Yang ini memang owner lama dah siap pasangkan. Yang keempat, Proton Preview guys. Yang ini pun bulanan dalam 400 kau boleh dapat. Saya ada dua color, warna grey pun baru masuk, warna hitam kat ujung sana pun baru ada juga. Yang tu pun sama juga, bulanan dalam 400 saja guys. Yang ini model full spec premium turbo punya, okay? Datang dengan full leather, pakai push start button, ada pedal shift. Yang kelima, satu-satunya kereta Jepun yang kau boleh dapat bajet dalam 500 bulanan, Nissan Almera 1.5 2018. Yang ini dah siap dengan full body kit ni semua. Kereta cantik, kereta tip-top, full service dengan kita orang dah buat. Gaji 1,500-1,600 kau dah dapat lah pakai kereta Jepun macam ni. Kalau kau nak dapatkan lebih info kereta-kereta yang kau minat, screenshot je, lepas tu PM dengan saya, wasabi dengan saya. Pergi dekat profile, klik link dekat situ, cari saya Syahri Sulaiman di MAF Auto. Assalamualaikum guys.